Aku rasa lama sangat aku tak buat kopi. So hari ni aku nak buat Spanish latte. So kalau ada mesin kopi kat rumah kan, nak buat kopi bila-bila masa je. So ini aku punya stok bean kopi. So aku ada Coffee Roastery El Salvador, Golden Orchard dan Zeus pun ada. So hari ni aku nak minum kopi daripada blend ni. Aku akan gunakan Tijen Coffee Master X1. Aku suka pakai espresso machine ni sebab apa korang tengok ni. Ada tamping, and then kat atas ni dia punya set untuk grind biji kopi, dan macam biasa all in one, double boiler, korang boleh brew kopi dan korang boleh steam fresh milk. Kalau korang spend 10 ke 15 ringgit kan untuk beli air kopi kat luar, korang better buat sendiri kat rumah. So yang penting korang kena ada espresso machine dan korang boleh dapatkan Tijen Coffee Master S1 ni, dan macam biasalah korang kena ada biji kopi. Hari ni aku nak buat Spanish latte. Jom. Sebelum aku buat kopi, aku kena timbang dulu berapa berat biji kopi ni. Kita onkan dulu dia punya penimbang digital ni. Alright, so aku akan taruhkan 1 cup kat atas ni. So reset pada kosong. Kemudian kita tuang biji kopi ke dalam ni. So aku ambil lebih kurang dalam 16 gram je lah. Kita tuang dulu ke dalam ni 0.8. So aku ambil 16.0. Alright, so ratio untuk kopi aku hari ini. Kita akan masukkan dekat dalam grind. Just tuang je. Tutup. Volta filter dia bagi ready siap 18 mm. Masukkan dan korang tekan double tap. Korang tengok hasil. Alright, korang tengok hasil dia. Ni lepas aku dah grind tadi biji kopi. Inilah hasil dia dan aku akan brew. So sebelum tu aku akan taruh filter. Senang sekarang ni kalau minum kopi, buat sendiri je kat rumah kan. So lepas aku dah grind, aku akan masukkan dalam espresso dan aku akan tekan double shot dan kita akan brew kopi. Serius, dengan ada espresso machine Tijen S1 ni, korang tengok hasil dia memang padu. So macam biasa aku akan gunakan plastik cup size 12 ounce. So kopi yang aku dah brew tadi aku akan tuang separuh dulu. So kita akan tuang dalam cup. Kemudian aku nak taruh ais batu. Disebabkan aku punya condenser milk habis kat rumah, so aku akan gunakan pemanis sikit lah. Lebih kurang 3 shot. Macam biasa kita tuang fresh milk. So kalau tak ada fresh ni memang tak lengkap guys. So blend kopi tadi kita tuang dalam cup dan inilah hasil dia. Korang tengok ni dia punya colour serius memang sangat cantik tau. Korang tengok, wow, lepas ni buat kopi sendiri kat rumah memang senang. So inilah hasil dia. So macam biasa kalau korang nak buat kopi kat rumah, korang kena ada espresso machine Tijen. Apa-apa pun, bismillah. Memang awesome.